setiap tahun Ramadan datang dan setiap tahun juga kita belajar banyak benda baru dalam kehidupan. Jadi hari ini kami semua nak share 3 things we learn during Ramadan. So, let's go! Yang saya belajar semasa Ramadan Karim ialah belajar untuk beristiqamah dalam melakukan ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran serta solat sunat. Bila cakap pasal bulan Ramadan ni kan, mesti selalu fikir pasal tahan lapar dan dahaga je kan. Tapi sebenarnya bulan Ramadan ni pun ajar kita erti bersyukur. Dah azan lah. Inilah masa untuk aku berbuka. Bismillah. Ya Allah, segalanya dapat minum air. Bulan Ramadan ni banyak ajar aku untuk bersyukur. Air kosong yang biasa kita minum pun akan rasa luar biasa. Ramadan ni buat saya betul-betul lebih peduli tentang ibu bapa saya. Bila sama-sama sediakan makanan untuk berbuka, baru rasa penat lelah setiap hari. Dari potong bawang hingga hidang makanan, semua tu ajar saya tentang sabar dan tanggungjawab. Okey semua, berdasarkan video yang kita tengok tadi, Ramadan mengajar kita banyak benda. Semoga apa yang kita bina dalam bulan ini menjadi asas untuk kita menjadi Muslim yang lebih baik, bukan hanya di bulan Ramadan tapi setiap hari. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih menonton sampai habis. Jumpa lagi di Ramadan akan datang. Bye. Assalamualaikum.